Perancis, perjuangkan kebebasan. Murid-murid sekalian, cuk pergi nota ringkas je kat awak. Bukannya ambil semua, perjuangkan. R, raja, okey, rakyat menentang raja, Republik Perancis. A, autokratik. C, cukai yang membebankan. I, idealisme. S, serang penjara. Dah cukup. Ingat murid-murid sekalian, kalau tak boleh ambil semua, at least jangan tinggal semua. Cik ulang balik Kalau tak boleh semua, jangan tinggal semua. Ambil poin-poin mudah je. Contoh you ambil P, perjuangkan kebebasan. Cukup. R, rakyat menentang raja. Cukup. Nah, ataupun ambil satu lagi. Republik Perancis muncul. Dah 3. Okey. Baik. Cikgu AN tu tak tahu apa. Tak apa. Ambil C. C, cukai membebankan. Cukup. Dah dapat 4. I, cikgu tak ingat. Tak apa. Ambil S. Okey, serang penjara. Tak ingat serang penjara Bastille tu tak apa. Ambil je. Serang penjara dan sistem beraja tamak. Dah cukup. Ambil poin mudah saja. Okey? Nampak tak murid-murid sekalian?